Motor Husky 150 ni baru jalan sekejap, kau tengoklah, ambil kau temperature naik mencanak tak ingat dunia. Logo temperature jangan cakap lah, memang keluar lah, memang tak boleh buat apa lah. So hari ni sebiji motor Husky 150 datang ke bengkel. Ini aku nak cerita masalah keturunan S1M. Daripada dulu aku mengadap, mileage baru 11,000 lebih. Motor ni baru aku panaskan enjin sekejap, dah lampu temperature dah naik dah. Kau tengok lampu temperature naik, mileage baru 11,000. Sayang pula motor ni kan. Mungkin ada masalah. Nak dijadikan cerita, motor ni sebenarnya owner kata motor ni waktu mula-mula dia bawa motor dia dah pernah claim warranty dekat service center. Bila aku tanya masalah apa, rupanya masalah yang sama lah. Masalah lampu temperature yang naik, and then dia dah buat balik and then jadi balik tak lama pada tu. Kau tengoklah sampai coolant pun ada dalam seat. Agak-agak kenapa coolant ada dalam seat juga, owner ni simpan bawah seat. Nak tahu juga kan, tapi tak apa. Kita pun tak tahu apa info kat tengah motor ni. Dia kata lampu temperature naik. So kita benda pertama kita buka bahagian seat dia dulu. Sebab apa? Kita nak check dia punya spare tank dekat dalam motor ni. Motor Husky ni unik sikit, kata sebab apa spare tank dia dekat bawah seat. So nak tengok pun memang leceh sikit. Ada cara, nanti aku buat video cara check spare tank motor Husky ni. Senang je cara sebenarnya. Cuma ramai yang tak tahu sampai sanggup buka seat. So bila aku buka dia punya spare tank, aku tengok dah kering habis spare tank dia. Memang tinggal saki baki ni. So ni maksudnya coolant dia kering. Mana pergi? So biasanya kalau coolant kering ni biasanya ada dua punca, sama ada bocor, tak pun leaking, tak pun masuk dalam bahagian pembakaran. Tapi sebelum tu kita check dulu bahagian radiator dulu. Sedangkan motor ni baku lepas running, so panas aku hati-hati lah. Sebab apa? Bila aku tanja panas, bila coolant penuh aku takut meletup. Tapi bila aku buka macam tak ada kompres, kosong pula, tak ada buat tak ada bunyi macam tu. Tapi bila aku check, aku jolok pakai jari, mana coolant dia. Bila aku teropong, aku tengok coolant dalam radiator pun dah kering habis. So mana pergi coolant ni? Bila aku check sekeliling enjin dia memang tak ada leaking. Pelik, agak-agak apa masalah motor ni. Tapi tak apa, aku check dia punya temperature sensor pula. Ini temperature sensor dia. Sebab apa? Husky banyak masalah temperature sensor berkarat. So lampu temperature akan naik sama macam motor S1M ZX punya masalah. Tapi bila aku check dia punya temperature sensor, okey, cantik, tak ada masalah pula, tak berkarat. So bukan datang pada masalah temperature sensor, yang dia punya temperature tu naik. Sebab coolant memang gaib, memang kering. Bila aku check sekeliling enjin memang tak ada leaking, kesan leaking langsung coolant. Agak-agak mana pergi. So nak tak nak memang motor ni memang kena buka bahagian hairblock. Tapi sebelum aku nak buka, aku kena minta izin owner untuk proceed buka. So bila aku mesej, owner pun balas cepat. Dia kata tak apa, proceed buka je. So agak-agak kau rasa apa masalah motor ni? Kalau masalah lampu temperature naik, biasanya kita tahulah masalah tambah masalah thermostat kau tak buka ke, kau punya temperature sensor problem ke, ECU problem ke. Tapi kalau masalah coolant korang tu kering habis, maksudnya coolant tu gaib. So dia akan ada banyak kemungkinan. Biasa kalau coolant gaib tak pun coolant kering, sama ada leaking teruk tak pun ada coolant masuk dalam kawasan pembakaran. Ini terbakar sekali dengan proses dalam kawasan pembakaran, macam dalam blok lah biasanya, macam gasket terbakar dan macam-macam lagi. Adakah masalah punca gasket terbakar motor ni? Nak tahu juga kan. Sebab motor ni dah pernah buat ke service center sebenarnya, tapi tak lama tu jadi balik sebenarnya kes masalah yang sama. So macam biasa kita buka dulu enjin, kita cabut enjin ni keluar. So nak mudahkan proses buka head block. Kau rasa apa masalah motor ni? Aku pun nak tahu jugalah, sebab tu aku nak cabut enjin. Betul tadi aku cabut itu ECU dia kecil je dekat tengah-tengah. Ini kita cabut exhaust ini kita sangkut dekat tempat exhaust yang sebenar lah. Satu lagi aku nak cakap, kalau motor Husky ni kalau kau nak tarik enjin memang kau kena buka dia punya tayar. Sebab apa? Sebab aku nak cabut dia punya caliper belakang, so baru boleh tarik enjin. So kau agak apa masalah motor Husky ni? Cuba teka. Nanti aku buat video part tu. Kalau korang nak video part tu lah. Kalau tak nak part tu, aku tak payah nak buat lah. Aku buat video yang lain pula. Korang bosan kan? Siapa nak part tu, kau komen part tu. Jadi untuk korang sekarang dekat dalam negara tengah hot pasal package baru masalah penyakit keturunan motor-motor skuter yang tengah jalan sekarang. Contoh masalah motor keturunan lampu temperature naik, gasket terbakar, masalah motor ADV 150 dengan Vario 105 dengan Vario 160, masalah gasket terbakar. So kena buat service offset and then tukar gasket baru. Ini package kita buat, boleh siap sehari tapi kena booking slot lah. Untuk motor NMAX NVAX ada masalah, bearing cam kau selalu pecah. Ini biasa kita recommend buat 30,000 mileage dan ke atas. Kita pun buat ada package service offset yang siap sehari. Untuk masalah ADV 160, masalah all pump makan pun kita ada buat package juga, tukar gear all pump dan all pump sekali one set. Ini biasa bila buat, biasa banyak case jadi dekat mileage 40,000 ke atas. And then masalah NMAX dengan NVX, coil magnet kan terbakar, senang terbakar tu kan. So kita akan tukar coil magnet Vietnam yang panjang terus direct ke ECU terus, nak settlekan masalah tu. So untuk korang ada buat ni, boleh PM je kita, tak ada masalah.